Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bawakan tajuk gerakan pada suatu garis lurus iaitu soalan SPM tahun 2019 yang keluar dalam kertas 2. Okey, soalannya berbunyi, suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan keadaan hal lajunya V meter per saat diberi oleh V sama dengan T kuasa 3 tolak 4 T kuasa 2 tambah 3T. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui satu titik tetap O. Okey, soalannya. Yang pertama, cari pecutan awal dalam meter per saat kuasa 2 bagi zarah itu. Okey, sebelum cikgu menjawab soalan ini, langkah yang pertama ialah cikgu akan buat, iaitu kita buat sini ya. Kita buat S, V dan juga A. Okay. Jadi V dia dah beri dalam soalan iaitu V-nya ialah T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 3T. Okey. Jadi saya akan cari yang diberi ini ialah dia punya hal laju. Jadi kita akan cari apa dia S sesarannya dan juga apa dia A pecutannya. Okey, jadi jika diberi V kita nak cari A. Yang V nak cari A ke bawah, langkahnya ialah kita kena darabkan ke hadapan dan kita kena tolakkan kuasanya. Okey, darabkan ke hadapan dan tolakkan kuasanya. Jadi bila darab ke hadapan, 3 bawa ke hadapan, darab dengan ni kalau tak ada apa-apa maksudnya 1. 3 darab 1, 3, T kuasanya ini kita tolakkan 1. Okey, tolak 1 jadi 2. Kemudian yang ini pun sama. Ini ada tanda tolak. Okey, letak tolak. 2 ini bawa ke hadapan. Okey, dapat 2 kali 4, 8. T kuasanya tolak 1. Jadi tinggal 1. Nak tulis 1 boleh, tak tulis pun tak apa. Okey, lagi yang ini. Ini kuasanya bila tak tulis apa-apa bermaksud 1. 1 kita darabkan ke hadapan dengan 3 dapat 3. T kuasanya tolak 1. Jadi 1 tolak 1 akan jadi kosong. T kuasa kosong adalah bersamaan dengan 1. Jadi saya tinggalkan sahaja 1 darab 3, tulis saja sebagai 3. Okey, seterusnya ialah saya nak tuliskan untuk bagaimana kita nak mencari S. Untuk mencari S ialah dari V ke S ke atas lah. Okey, untuk yang dari V ke S kita perlu tambahkan, kita buat tambah 1, lepas tu bahagi, turunkan ke bawah. Saya buat simbol saja, tambah 1, turunkan ke bawah. Okey, maksudnya di sini ini T kuasa 3. 3 ini tambah 1 jadi 4. Bahagi, turunkan ke bawah bermaksud bahagi 4. Okey, kemudian tolak. Ini pun sama. Tambah 1 untuk kuasa dia, jadi bermaksud 4T. Kuasanya tambah 1 jadi 3. Turunkan ke bawah 3. Okey. Kemudian yang ini 3T kuasa 1. Okey, 3 ni kekal. T ini kuasanya dari asal 1 tambah lagi 1. Jadi 2. Turunkan ke bawah 2. Okey, bila dia naik ke atas, kat hujung ini mesti ada tambah C. Okey, tambah C. Tetapi bila kita baca soalannya di sini, kita dapati bahawa pada ketika T-nya kosong, okey, sebab dia dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Bermaksud selepas melalui O barulah T-nya akan dikira. Jadi pada ketika titik O, T-nya dianggapkan sama dengan kosong dan juga dia punya S-nya pun kosong sebab dia baru nak bermula, jadi S pun kosong. Jadi bila T kosong, S pun kosong, bermaksud C-nya pun kosong. Jadi dalam kes ini, C ini kalau kita tak tulis pun tak apalah. Jadi ini saya potong. Jadi sebab C dia pun kosong. Jadi di sini C dia pun kosong. Okey, jadi saya tulis yang ini sajalah. Okey. Kemudian pergi kepada soalannya yang pertama. Iaitu diminta kita mencari pecutan awal dalam meter per saat kuasa negatif 2 meter per saat kuasa 2 bagi zarah itu. Jadi bila soalannya bertanyakan berkaitan dengan pecutan ialah A. Jadi A adalah sama dengan 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 3. Itu pecutan. Jadi bila dikata pecutan awal bermaksud
Okey, pecutan awal bermaksud pada ketika T-nya sama dengan kosong. Jadi bila T-nya sama dengan kosong, saya masukkan ke dalam ini. Jadi A adalah sama dengan 3 darab kosong kuasa 2 tolak 8 darab kosong tambah 3. Jadi kita dapati bahawa pada ketika T-nya kosong ataupun pada ketika pecutan awalnya, dia punya pecutannya A-nya adalah sama dengan 3. Okey, nak tulis unit, inilah unitnya. Meter saat kuasa negatif 2. Okey, tak tulis unit pun tak apa. Itu soalan A. Soalan B, cari julat masa. Okey, masa bermaksud disuruh cari T. Dalam saat apabila pecutan zarah itu, pecutan kurang daripada 6 meter per saat kuasa 2. Kurang. Pecutan zarah itu kurang dari 6 meter per saat. Jadi bermaksud A-nya kurang dari 6. Okey, daripada ayat ini kita disuruh cari nilai julat nilai T. Okey, jadi A kita gantikan semula nilai A yang ini ke dalam persamaan. Jadi bermaksud A-nya ialah 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 3 kurang dari 6. Okey, kemudian kita pindahkan 6 ke sini. 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 3 tolak 6. 3 tolak 6 ialah negatif 3. Lebih kecil dari kosong. Jadi yang ini kita perlu fakturkan lah. Okey, pemfakturan ini kita boleh saja guna kalkulator. Okey, jadi di sini saya akan dapati pemfakturannya ialah 3T darab dengan T akan dapat 3T kuasa 2. Okey, kemudian 3 dekat sini ialah 1 darab 3. Okey, seterusnya ini positif, ini negatif. Okey, yang ini cara fakturkan ini kita boleh guna kalkulator ya untuk cepat. Jadi kita dapati nilai T-nya di sini ialah T sama dengan negatif 1/3 dan satu lagi ialah T sama dengan 3. Okey, kemudian diminta kita mencari julat. Ingat dekat situ julat. Jadi yang ini ialah bentuk ketaksamaan kuadratik. Jadi grafnya, oleh kerana ini positif, grafnya bentuk U. Okey. Kemudian, macam tu. Di sini ialah negatif 1/3 dan di sini ialah 3. Okey, lebih kecil bermaksud lorekannya di bawah. Okey, saya buat lorekan macam tu. Jadi julat nilai T-nya ini ialah paksi untuk T ya. Jadi julat nilai T-nya ialah T lebih besar, nak panah tu ke sana menunjukkan lebih besar daripada negatif 1/3 dan lebih kecil dari 3. Okey, tapi sebelum kita menerima ini sebagai jawapan, kita kena ingat bahawa yang ditanya ini julat masa. Masa tidak boleh negatif. Jadi paling kecil pun masa yang boleh diterima ialah, yang ini tak ada masalah 3, tapi yang ini tak boleh nombor negatif. Jadi kita kena letak T lebih besar dari 0. Jadi inilah dia julat untuk nilai T masanya, iaitu lebih besar daripada 0, lebih kecil dari 3. Okey, itu soalan B. Kita pergi kepada soalan C. Soalannya berbunyi, cari masa dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Okey, perkataan yang sangat penting di sini ialah dia suruh cari masa, maksudnya suruh cari T apabila zarah itu berhenti. Okey, ini berhenti. Jadi bila disebut perkataan berhenti, bermaksud zarah itu tidak bergerak. Bila dia tidak bergerak, bermaksud dia tidak mempunyai hal laju. Jadi, bila disebut perkataan berhenti, bermaksud V dia sama dengan 0. Jadi, tadi kita dah cari dah SVA. Jadi, V-nya dah ada kat sini ataupun memang dah dalam soalan dah pun. Jadi, kita terus masukkan sahaja nilai V ini. T kuasa 3 tolak 4. T kuasa 3 tolak 4. T kuasa 2 tambah 3T. Dan diberi V dia 0. Ini V kita samakan dengan 0. Jadi, kita tengok dekat sini ada T, T dan T. Kita boleh fakturkan. Kita keluarkan T. Jadi saya keluarkan T. Okey, buat kurungan. Yang sini tinggal T kuasa 2. Ini T dah keluar 1. Jadi yang tinggal ialah 4T. Tambah, ini T dah keluar tinggal 3. Okey. Kemudian kita kena fikirkan yang dalam kurungan ini kita kena fakturkan.
Jadi untuk memfakturkannya, ini T dekat yang mula-mula ni kekal. Jadi yang ini saja kita kena fakturkan. Boleh guna kalkulator ya untuk fakturkan. Jadi kita dapat di sini, saya buat macam ni. Jadi dapatlah bahawa T kuasa 2 ialah T darab dengan T. 3 ialah 1 darab 3, 3. Supaya dapat negatif 4, negatif 1 tolak dengan 3, dapatlah negatif 4. Jadi inilah pemfakturannya. Jadi apa yang perlu kita buat ialah nilai T-nya T sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua ialah T tolak 1 sama dengan 0. Maka T sama dengan negatif 1 ni pindah sana jadi 1. Kemudian yang faktor yang ketiga ini ialah T tolak 3 sama dengan 0. Maka T sama dengan 3. Jadi kita dapati nilai T-nya ada 3. Iaitu pada ketika T dia 0, dia akan berhenti seketika. Lagi pada ketika T sama dengan 1, dia berhenti juga. Dan akhirnya pada T sama dengan 3 saat, dia akan berhenti seketika. Jadi kita dah pun menjawab soalan C yang mencari nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Seterusnya soalan yang terakhir iaitu soalan D. Cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu sehingga zarah itu kembali ke titik tetap O. Buat kali yang kedua. Okey. Jadi tadi kita dah pun buat. Ini bila nak cari jumlah jarak, dia sangat berkait rapat dengan sesaran. Okey, yang sesaran ini. Jadi saya salin semula sesaran ini. Okey, saya buat pada page yang baru. Okey, jadi di sini sesarannya ialah saya salin semula iaitu S-nya sama dengan T kuasa 4 per 4 tolak 4 per 3, 4T kuasa 3 per 3 dan tambah dengan 3T kuasa 2 per 2. Okey, itu S-nya. Okey, sebab dia suruh cari jumlah jarak, dia sangat berkait rapat dengan S lah. Okey, seterusnya, bila disebut sehingga zarah itu kembali ke titik tetap O. Okey, jadi mula-mula zarah itu berada di O. Dia bergerak, okey, bila dia bergerak, kemudian dia akan kembali ke O. Apabila dia kembali ke O, kena diingat bahawa bila dia berulang kembali buat kali yang kedua di O, bermaksud sesarannya kosong. S sama dengan kosong. Jadi bila dalam ayat menyebut kembali ke titik tetap O, bermaksud sesarannya kosong. S-nya adalah kosong. Jadi ini tadi S-nya dan kita samakan sahaja S-nya ini dengan kosong. Okey, saya buat terus di sini. Samakan S-nya dengan kosong. Jadi kemudian bagaimana kita nak selesaikan ini? Jadi sini ada T kuasa 4, T kuasa 3, T kuasa 2. Kita boleh fakturkan. Kita keluarkan T, nilai T yang paling kecil iaitu T kuasa 2. Jadi letakkan T kuasa 2 di luar. Jadi yang dalam kurungannya kalau sini T kuasa 4, T kuasa 2 dah ada sini. Jadi sini ialah T kuasa 2 per 4. Tolak. Bila T kuasa 2 berada di luar, di sini tinggal 4T. T kuasa 2 darab dengan T jadi T kuasa 3 per 3. Okey, yang ni dah dikeluarkan. Tinggallah tambah 3 per 2. Okey, dan samakannya dengan kosong. Okey, seterusnya, yang ini T kuasa 2 sama dengan kosong, jadi T dia sama dengan kosong lah. Okey, sekarang ini yang kita perlu selesaikan ialah yang bahagian dalam kurungan ini. Okey, jadi yang ini kita perlu buat iaitu untuk kita permudahkan dia. Okey, saya letak macam ni. T kuasa 2 per 4 tolak 4T per 3 tambah 3 per 2. Tak, dia sama dengan kosong. Okey, tapi yang jadi masalah sebab ada pecahan. Jadi kita kena hilangkan pecahan. Jadi bila ada 2, 3 dan 4, kita kena cari yang kita boleh permudahkan dia. Jadi untuk 2, 3 dan 4 kita boleh guna darab semua ini dengan 12. Okey, darab dengan 12. Jadi T kuasa 2 per 4 darab dengan 12 ialah 3T kuasa 2. 4T per 3 darab 12 ialah 16T. T
3/2 darab 12 ialah 6 kali 3, 18. 18 samakan dengan kosong. Okey. Jadi kita dapat bentuk macam ini. Yang ini ialah bentuk apa panggil? Ini ialah bentuk persamaan kuadratik. Jadi kita perlu cari nilai T. Jadi kita bolehlah guna rumus untuk mencari nilai T. Okey, sebab ini kita tak boleh nak faktorkan. Kita kena guna rumus. Jadi untuk cari nilai T, okey, maka T adalah sama dengan, okey, kita guna rumus yang ini. Takut ada yang terlupa pula. Jadi rumusnya ialah, untuk mencari nilai T ialah negatif B campur tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Jadi kita kena pasti iaitu A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 16 dan C-nya adalah 18. Jadi kita menggantikan dalam rumus ini untuk kita dapatkan nilai T-nya. Jadi dekat sini nilai T-nya ialah 16. Okey, tambah tolak punca kuasa B kuasa 2, B-nya ialah negatif 16, kuasa 2 ialah 256. Okey, tolak 4 A C. Macam tu. Bahagi dengan 2A. Jadi 2 darab A-nya 3. Okey, ini kita selesaikan. Jadi kita dapati nilainya ialah T sama dengan 16 tambah tolak punca kuasa 40. Ini kita selesaikan, dapat 40. Bahagi dengan 2 kali 3, 6. Jadi daripada sini kita dapati ada dua nilai T-nya, iaitu T, yang satu kita buat yang positif, 16 tambah punca kuasa 40 bahagi 6. Okey, kemudian satu lagi 16 tolak dengan punca kuasa 40 bahagi 6. Jadi kita akan dapat T ada dua nilai T, tulis kepada 4 angka berarti, dan satu lagi nilai T-nya ialah 3.721. Okey, sekarang bila dah dapat macam ni, saya lukiskan grafnya. Okey, graf dia. Okey, kita buatkan grafnya V melawan T. Okey, jadi bila V ini dia grafnya, persamaan dia T kuasa 3 tolak 4 T kuasa 2 tambah 3T. Okey, kemudian tadi kita dah tahu dalam soalan C tadi kita dah jawab apabila V dia kosong, T-nya kosong, T-nya 1 dan T-nya 3. Okey, jadi di situ ini grafnya T kuasa 3 ini graf positif, jadi grafnya ke atas. Okey, macam inilah. Lebih kurang saya lukiskan Jadi pada ketika V dia kosong, kosong dekat sini, ialah pada ketika T dia kosong, kena satu kosong. Kemudian di sini pada ketika T-nya 1 pun V dia kosong. Satu lagi ialah pada ketika T-nya 3 pun kosong. Dan dari tadi kita dah dapat dekat sini ialah apabila S-nya kosong, sesarannya dia kembali kepada O, iaitu pada ketika S-nya kosong, dia kembali ke O semula, buat kali kedua, ialah pada ketika masanya dia kembali ke O semula. Saya pilih yang besar ini iaitu 3.721. Jadi ini 3.721 katalah di sini. 3.721. Jadi begitu. Jadi untuk mencari jumlah jarak, kita kena cari luas kawasan yang saya lorekkan ini. Jadi ada 3 kawasan yang kita perlu cari, iaitu ini yang pertama, ini yang kedua, L1, L2 dan L3. Okey, jadi kita cari dulu sebab luas di bawah graf V melawan T, luasnya adalah mewakili jumlah jarak. Okey, jadi untuk mencari luas L1. L1 ialah bermaksud kamirkan dari 0 ke 1. Kamirkan daripada 0 ke 1, iaitu ini ialah graf V. V, iaitu ini persamaan dia. Jadi masukkan T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 3T dt. Okey, jadi kita kamirkan yang ini, kita akan dapat T kuasa 4/4 tolak 4T kuasa 3/3 tambah
3T kuasa 2 per 2 ataupun maksudnya kita cari dia punya S-nya. Okey, dengan kita memasukkan nilai kosong dengan hadnya dari 0 ke 1. Okey, jadi kita masukkan 1 ke dalam T ni. Jadi bermaksud kita akan dapat di sini iaitu bila masukkan 1 sini 1 per 4 tolak, gantikan 1 di sini akan dapat 4 per 3. Gantikan 1 di sini kita akan dapat 3 per 2. 1 kuasa 2 1. Jadi dapat 3 per 2. Okey, kemudian tolak, gantikan kosong. Ini kosong, ini akan jadi kosong, ini pun jadi kosong. Jadi ini tolak dengan kosong. Jadi nilai L1 ialah 5 per 12. Ini selesaikan yang ini. Kita dapat 5 per dengan 12 meter. Okey, itu ialah untuk jarak daripada masanya daripada 0 ke 1. Okey, kemudian seterusnya kita cari untuk L2. Untuk L2 iaitu kita kena kamirkan. L2 ialah kita kamirkan. Okey, kamirkan daripada 1 ke 3. 1 ke 3 iaitu kamirkan hal laju macam tadi juga sama. T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 3T dt. Okey, dan kamirkan ini kita akan dapat, bila kamirkan ini kita akan dapat S. Okey, S-nya ialah sama macam ni, kita akan dapat S iaitu T kuasa 4 per 4 tolak 4T kuasa 3 per 3 tambah 3T kuasa 2 per 2, tetapi hadnya ialah dari 1 ke 3. Cara yang sama, kita masukkan 3 ke dalam persamaan. Okey, jadi di sini masukkan 3 kuasa 4 ialah 81 per 4. Okey, saya terus masukkan dan terus kuasakannya. Tolak, masukkan 3 dekat sini. Okey, kita selesaikan. 3 kuasa 3 darab 4 bahagi 3 ialah 36. Okey, kemudian tambah, masukkan 3 sini. 3 kuasa 2 tambah darab 3 per 2 iaitu 27 per 2. Okey, itu kita baru masukkan 3. Sekarang tolak dengan masukkan 1 pula. Jadi dapat di sini 1 per 4 tolak, gantikan 1 dekat sini, dapat 4 per 3. Okey, kemudian gantikan 1 di sini, dapat 3 per 2. Okey, ini kita tekan kalkulator sahajalah. Jadi kita akan dapat nilainya ialah negatif 2 per 3. Tapi kena ingat kenapa dia negatif dekat sini, sebab dia di bahagian bawah paksi. Okey, tetapi bila kita nak mencari luas, nak mencari jarak, tak boleh tanda negatif, jadi kita tukarkan dia menjadi positif 2 per 3 meter. Okey, itu baru daripada luas yang kedua yang ni. Kita dah cari jarak yang pertama tadi dengan jarak yang kedua. Tinggal yang ketiga, yang ini. Jadi untuk L3, okey, saya tuliskan di sini L3 sama dengan, okey, caranya sama saja iaitu cumanya kameran dia ialah dari 3 ke 3.721. 3 ke 3.721 iaitu kita kamerkan ini. T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 3T dt. Okey. Langkah yang sama juga kita kamerkan tadi, dapat yang atas, dapat sesarannya. Jadi bermaksud kita buat gini. Okey, dapat yang ini sama, ni tengok ni sama dengan ni sama kan? Kita dapat S, sesaran, iaitu T kuasa 4 per 4 tolak 4T kuasa 3 per 3 tambah 3T kuasa 2 per 2. Cumanya dekat sini dia punya hadnya ialah dari 3 ke 3.721. Okey. Okey, seterusnya macam tadi juga kita masukkan yang atas dahulu. Okey, jadi masukkan 3.721 kuasa 4 per 4 tolak 4 darab 3.721 kuasa 3 per 3. Kemudian tambah dengan, sambung di bawah ya, 3
3.721 kuasa 2 per 2. Okey. Ya, ini baru kita gantikan ini. Kemudian tolak dengan gantikan pula 3 ke dalam ni. Okey. Gantikan 3. 3 kuasa 4 per 4 tolak 4. 3 kuasa 3 per 3 tambah 3 kuasa 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 2 per 2. Okey. Jadi kita selesaikannya. Yang bahagian atas sini, okey, ni selesaikan. Kita dapati nilainya ialah 47.9268 tolak dengan yang ini ialah 68.6938. Okey, tambah lagi yang bawah ini iaitu 20.7688. Kena hati-hatilah ya, sebab ada banyak nombor. Kemudian tolak dengan yang ini kita selesaikan. Kita dapati nilainya ialah negatif 21/4. Okey, jadi selesaikan saja, tekan kalkulator. Jadi nilai untuk L3 iaitu yang hujung sini ialah 2.2518. Okey, jadi kita dah dapat 3. Okey, kita dah dapat 3 iaitu ini untuk yang pertama, jarak yang pertama, ini jarak yang kedua, yang ini, dan yang ini jarak yang ketiga. Jadi soalannya cari jumlah jarak. Jadi bermaksud jumlah jaraknya adalah sama dengan 5/12 tambah dengan yang ini 2 per 3 tambah lagi dengan yang akhir ini 2.2518. Dan jawapan akhirnya jumlah jaraknya ialah 5.335 meter. Okey, inilah jawapan akhirnya. Jadi untuk soalan yang D ini, cara kerjanya panjang untuk kita selesaikan. Ya. Okey, itu sahaja cikgu dah terangkan tadi daripada awal bagaimana kita menyelesaikan soalan A, mencari pecutan awal, iaitu pada ketika T kosong, pecutan awal T-nya kosong. Kemudian soalan B, cari julat masa yang kurang. Okey, kita kena yang ini untuk menguji bahawa awak kena tahu T tak boleh negatif, jadi paling kecil pun kosong. Dan soalan C di sini ialah bila dia berhenti bermaksud V dia kosong, dia tidak bergerak. Berhenti maksud dia tidak bergerak, V dia kosong. Dan soalan yang akhir di sini ialah soalan yang berkaitan dengan mencari jumlah jarak. Okey, bila mencari jumlah jarak apabila dia melalui titik tetap O kali kedua bermaksud sesarannya kosong. Tujuan sesaran kosong kita nak cari nilai dia punya T dan buatkan graf V melawan T. Jadi ada 3 kawasan semuanya. Kita kena cari luas ketiga-tiga ini kerana luas adalah mewakili jarak. Okey, dan campurkan ketiga-tiganya, kita dapati jumlah jaraknya ialah 5.335 meter. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap dah pun jelas. Jangan lupa untuk like dan subscribe.